semua kepada tetamu istimewa kita hari ini dan para pendengar setia program podcast Santai Seri Serambi, dan bertemu kita lagi dalam program podcast Santai Seri Serambi siri 1 tahun 2026. Selamat datang ke podcast kita. So hari ini saya Zuhairah, actually host yang tak sabar-sabar sebenarnya kita nak dengar perkongsian daripada panel jemputan kita hari ini. Sangat menarik perkongsian dia. Saya tak sabar dia nak kupas tajuk apa hari ini. Okey, dan saya Nusmawati, host untuk hari ini. Okey, jadi Zu, jadi sebelum masa ke konti kan, saya nampak Zu termenung lama dekat ATM kat bawah tadi. Kat bawah tadi tu. Ya, kenapa tu? Nampak hantu je. Ya Allah puan, ini bukan hantu puan ni. Ni lagi dahsyat daripada hantu, lebih menyeramkan. Puan tahu tak, dalam tu bila kita buka ATM, kita nampak digit-digit dalam tu puan. Ya. Soalnya saya tengok digit dalam tu memeranjatkan dan menyeramkan. Sebabnya baru semalam masuk, hari ni dah tinggal baki untuk beli nasi bujang je puan. Macam magic. Dia macam sekelip mata, tada, hilang. Okey Zu, yes. Tak tahu nak kata ya, nak sedih ke, nak ketawa ke, macam mana perasaan tu kan. Tapi Zu, itu bukanlah magis ya. Tapi itulah yang kita panggil tragedi gaji singgah seminit. Masya Allah, jadi tragedi puan Ya, singgah sekejap. Ya, Kan? ya. Jadi okey, jadi untuk tu sebab tu hari ni kita jemput panel kita untuk rukiahkanlah balik kan poket kita ni supaya dapat kembali ke atas track balik. Okay. Jadi untuk tu kita dengan berbesar hati segala hormatnya kami menjemput Puan Nurhayati binti Jasmi, penolong pengarah kanan pegawai psikologi kaunseling dari unit psikologi kaunseling Jabatan Kesihatan Negeri Selangor. Selamat datang Puan. Ya, sihat ya. Okey Puan. So hari ni kita amat berbesar hati lah minta Puan untuk rukiahkan kami ni sikit kan Puan. Macam mana tu Puan? Puan Zu, Puan Ros, okey. Dan semua pendengar lah, okey. Saya bukan nak rupiah duit, maksudnya, tapi lebih kepada kita nak bedah siasat. Kenapa minda kita yang buat duit tu hilang? Saya nak ambil ruang ini, nak ucapkan ahlan ya Ramadan. Bulan yang sepatutnya kita tenang, tapi kenapa ramai yang makin stres pula? Nanti kita siasat bersama, boleh? Okey. Baik. Selamat datang kepada Puan Yati. Ya betul, ahlan ya Ramadan Tak sabar sebenarnya saya ni daripada awal tadi tu. Tak sabar nak dengar perkongsian daripada Puan Yati ni. Actually pendengar mesti banyak sangat tips dan tricks yang akan dikongsikan kepada kita semua, kepada Puan Yati. Okey, betul tu Zu kan. Jadi kepada semua pendengar kita, jom kita sama-sama dengar perkongsian daripada Puan Yati untuk topik podcast kita pada hari ini, iaitu gaji ada, duit ke mana? Kan? Yes, Puan Yati. Jadi kalau kita tengok dalam bulan puasa, bulan Ramadan ni kan, bazar Ramadan ataupun yalah, bukan hanya membeli juadah berbuka je, apa-apa pembelian jugalah kan. Kita sangat-sangat teruja. Kalau masuk je bazar Ramadan tu, macam-macam warna air kita nampak kan. Itu baru air. Jadi kalau boleh semua air kita nak beli. Kuning, purple, hijau semua kita nak beli kan. Sekarang terus. Ya. Strawberry macam wajib ada strawberry sekarang. Tapi ada baju pun kan yang sama. Strawberry macam Sebab dia jadi macam. agak-agaknya kenapa kita punya hawa untuk membeli tu begitu sekali pada bulan puasa ni. Okey, dalam sains kita panggil dia adalah decision fatigue. Okey, so bila kita puasa ni, selalunya tahap glukosa dalam otak tu jadi rendah. So bahagian otak frontal cortex tu akan yang kawal logik akan jadi lemah. Okey, so masa ni amigdala yang pusat emosi tu akan ambil alih. So contohnya lah dekat bazar Ramadan tu, bau ayam percik yang kita bau tu pun bukan je masuk dalam kat hidung kita, tapi terus hack kita punya sistem ganjaran otak. So masa tu kita tak fikir esok kita nak bayar bil-bil. Yang kita tengah fikir masa tu, aku penat puasa, aku berhak makan sedap. Inilah self reward yang membawa rebah. Dengar tu pendengar, kita ada decision fatigue. That's why kita beli bazar Ramadan tu semua pun macam kita nak beli. Tapi betul puan, waktu saya pergi ke bazar Ramadan ni, yang lepas punya lah
Pergi tu macam-macam jenis lah. Saya ambil ni kuih ni sampai 4 jenis saya beli. Tapi bila kita dah waktu buka puasa, makan sebiji kurma, makan minum secawan air dah kenyang lah. Tu tadi yang dah beli tadi tu banyak-banyak tu nak buat apa? Membazir tu satu hal. Ni kita dah buat spending tu, dah tak boleh nak reverse balik dah tu. Macam mana tu? Itulah kaitannya. Maksudnya pembaziran tu membawa kepada rasa bersalah, guilty dalam diri kita. So maksudnya bila kita rasa bersalah, dia membuatkan beban mental kepada kita. Itu sebab ramai yang kita ni akan spending, tapi kita akan rasa menyesal. Dan bila menyesal tu kita akan rasa bersalah. Dia akan jadi beban mental kepada kita. Okey, itu baru satu bab. Macam tu cakap tadi, nama pun beli barang kan, dah tentu ada kos yang keluar kan. Bila beli mesti ada kos keluar. Okey, kita tanya jugalah dengan Farus kan. Farus, kalau biasanya pergi bazar Ramadan ni, berapa biasa hangus Farus? Okey ya, kadang-kadang susah ya kita nak meletakkan satu target. Hari ni pergi tak lebih RM10. Kan? Nampak tak, nanti beli lepas tu menyesal. Kita ni dia punya rasa menyesal sekejap, esok ulang lagi kan. Okey, cuma untuk saya secara jujurnya lah kan, saya jarang juga ke bazar Ramadan ni kan. Dan selalu lebih mudah berbuka di masjid kan. Jadi kalau anak-anak tu adalah juga, tapi kita pun dah ingatkan awal-awal kan, beli setakat yang perlu. Jadi kalau dia orang beli banyak, nanti pandai-pandai lah habiskan ya. Jangan nak membazir. Itulah biasa saya gunakan tips tu lah untuk anak-anak kan. Baguslah tips tu. Maksudnya kita dah bagi awareness pada anak kita. Kalau yang nak makan, jangan bazir. Kalau you rasa nak makan lagi, besok ada lagi. Mungkin besok kita beli kuih lagi. Kita boleh praktis pada anak kita, hari ni hanya satu kuih saja. Satu kuih pada satu hari. Satu hari. So besok kita beli. Kalau you nak makan, you makan besok pula. Kita pilih besok pula untuk beli kuih yang lain. Jangan kita rasa semua kita nak. Sebab kita dah tahu dah, badan kita pun tak boleh nak habiskan. Ramai dah tahu benda tu sebenarnya. Ramai yang tahu situasi macam tu kan. Cuma dari segi pengamalan kita mungkin masih lagi. So maksudnya memang budaya pembaziran ni perlu untuk dielakkan. Contoh dalam surah Al-Isra ayat 27 ada menyatakan sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara-saudara syaitan. Sedangkan syaitan itu adalah makhluk yang sangat kufur kepada Tuhannya. Sebenarnya ramai je yang sedar pembaziran itu adalah amalan syaitan. Tapi kita masih tak mampu juga nak kawal kita punya nafsu kita. Lawan dengan nafsu pula ni, tambah-tambah ni mak-mak ni kadang-kadang tengok anak dah melepek ni, anak tu cair juga. Kadang-kadang mak ni ada satu tu, saya pernah dengar sebelum ni, dia nak marah, rasa nak marah tapi kena sabar. Nak marah, rasa nak marah tapi kena sabar. Sebab anak dah puasa ni, daripada pukul 6 tadi dah sampai pukul 7 ni, bukan senang tu ya. Tapi tu dah puan kita ni dah tahu benda tu membazir tak bagus, bukan amalan yang baik. Dan Allah sebut pula dalam Al-Quran, saudara syaitan lagi tu. Kita tahu dah benda tu tak bagus. So kita boleh tengok balik lah apa yang kita spend dari tu untuk supaya kita tak jadilah dengan saudara syaitan ni. Okey, Puan Yati. So kita mungkin boleh menginjak kepada topik yang sedikit panas Puan macam apa yang berlaku kepada saya. Baru nampak pagi tadi tu tersandar dekat ATM memandangkan digit-digit ada dalam tu. Kita ni gaji kadang-kadang 3,000 tapi rasa macam 300 je. Sebab Wallahualam. Tu adakah Puan Yati, pandangan Puan Yati bagaimana? Adakah ini adalah kesan pada ekonomi sekarang ataupun macam mana? Gaji ada tapi rasa macam tak ada. Dia ada digit tu tapi 3,000 tapi rasa 300 je ni rasanya. Okey, tak sepenuhnya Zu ya. Okey, kita ni ada kalanya berhadapan dengan isu lifestyle creep kita panggil. Okey. So maksudnya gaji naik tapi standard hidup kita naik lebih laju daripada gaji kita. Okey, saya bagi contohlah. Kita dah pakai handphone satu jerama ni. Tapi bila gaji kita naik, macam kebanyakan kerajaan sekarang bulan 1 itu dah naik gaji. So kita ada kehendak untuk tukar handphone yang lain, padahal handphone yang ada tu masih boleh digunakan. So maksudnya kita pula membeli menggunakan cara ansuran. Macam ansuran tu macam berhutang lah, kita bayar sikit-sikit kan. Okay. So maksudnya secara psikologi kita cuba membeli status. Okay, status sosial.
untuk tutup rasa rendah diri kita, insecurity kita. Yes, yes. Aduh, pedas tu pun. Tajam di Tapi sini. ya kan, tapi itulah kenyataan dia. Macam mana kita nak memahatkan di dalam hati kita, minda kita bahawa uruslah keuangan kita dengan baik. Yes, tak dinafikan. Sekarang kan kita kalau tengok kawan kita pakai jenama satu, kita pun nak guna jenama satu juga kan. So kita macam-macam mana pun akan berusaha untuk dapatkan beli jenama satu. Baru dah tak FOMO kan puan. Okey, ayat sekarang FOMO. FOMO tu ayat generasi sekarang lah. So macam mana tu puan dalam kita nak ada peaceful mind dalam kita nak menguruskan keuangan kita tu? Okey, maksudnya FOMO tu adalah fear of missing out. Kita tak nak ketinggalan dari apa jua yang berlaku sekarang. Nak in trend orang cakap. Nak in trend. Jadi bila kita tak ikut, kita akan menyebabkan kita akan membazir lah. Kita akan overspending. Mungkin ada orang tak suka perkataan membazir tu, dia guna overspending kan. Tapi tetaplah benda yang sama maksud dia kan. Bunyi dia cantik sikit, overspending kan. So kunci untuk mendapat peaceful mind adalah kita kena amalkan mindful spending. Mindful spending tu maksudnya kita kena tanya dulu. Sebelum kita beli barang, kita tanya 3 perkara dulu. Yang pertama adalah, adakah kita perlukan barang tu? Kadang-kadang barang tu bukan barang keperluan, itu adalah barang kehendak. Okey. Yang kedua, adakah aku akan bayar dengan tunai ataupun aku akan bayar dengan ansuran ataupun credit card? Credit card tu dia macam bukan macam lah, dia adalah kad hutang. Kita berhutang. Bukan kita bayar, kita tak ada dah hutang. Okey. So yang ketiga, kita tengok kalau aku tak beli hari ni, adakah aku akan beli dalam tempoh 2 minggu lagi? Okey. Kalau kebanyakan jawapan tu tidak, boleh jadi barang tu tak perlu pun untuk kita. Dia sebagai kehendak saja. Dan sedikit tips lah. Contohnya kalau kita letak add to cart dalam TikTok shop ataupun Shopee, so kita biarkan dulu 2 minggu. Boleh tahan 2 minggu. Biarkan 3 minggu kan. Belajar untuk simpan 3 minggu. Lepas 2 minggu atau 3 minggu kita tengok balik, barang ni perlu tak? Kalau perlu, kita boleh lah nak check out. Tapi kalau tak perlu, dah kita boleh delete lah. So kadang-kadang kita rasa barang tu tak perlu pun, dan barang tu mungkin ada pun dekat lagi kat rumah, tapi kita nak adakan collection. Nak banyak. Siapa nak buat collection lah. Dengar para pendengar, Dr. Puan Yati bagi tips mudah dengan kita. InsyaAllah mudah dipraktiskan juga 3 benda ni supaya kita boleh mindful spending. Yang pertama, kena tanya balik ni kat kita ni, keperluan ke kehendak. Nombor 2, kita boleh tanya balik sama ada barang yang kita nak ni perlu ke tak perlu. Nombor 2, kita tengok balik, kita ni kalau nak beli barang ni tunai ke kredit. Sebab kata Puan Yati tadi, dia sebenarnya hutang lah sebenarnya pakai kredit sebab kita tidak bayar sekarang. Dan nombor 3 tadi macam Puan Yati sebut, kalau kita tak beli sekarang, adakah dalam tempoh 2 minggu lagi kita akan beli balik benda ni? Sebab biasanya kalau satu-satu item ataupun barang itu adalah keperluan, kita akan beli nanti 2 minggu lagi dan sebagainya. So tips tadi memang sangat berguna lah, tambah-tambah sekarang pun kita punya platform online, kedai online ni sangat banyak dan dia macam cendawan tumbuk sekarang ni. Apa-apa semua di situ. Dan kita ni nafsu kan. Kita akan masukkan kad ni semua. That's why waktu tu lah kita punya otak ni akan ligat lah buat reasoning. Walaupun macam Puan Yati sebut tadi, barang dah ada tapi tetap nak masuk kad. Sekejap lagi laju je nak bayar. Tahu-tahu terkejut dengan akaun sendiri. Tahu-tahu dah habis. Terkejut tengok digit tu. Tu nanti tu yang akan tersandar dekat tepi ATM Lepas ni boleh praktis tips yang Puan Yati share tadi, kita letak dalam kad dulu biar lama sikit. Jadi kita dah mindful, kita dah betul-betul rasa dah buat pertimbangan dengan baik, barulah kita beli dengan penuh sedar, orang cakap Puan betul. So tak adalah menyesal kita beli barang tu. Jadi kalau kita tengok rata-rata sekarang, mungkin itulah trend kita kan dalam berbelanja sekarang. Tak terasa sebab semuanya tak nampak cash yang keluar tu kan. Jadi bila sedar banyak dah rupanya yang terhutang, yang kita spend kan. Jadi sebab tu kalau kita tengok sekarang pun dalam media-media sosial kita kan, ada je pempengaruh kita yang cuba memberi kesedaran tentang pengurusan keuangan kan. Jadi saya rasa semua kita pun aware dan mungkin kita pun biasa ikut
tips-tips yang dia bagikan. Dan kalau tengok trademark dia apa? Janji. Okey. Itulah di media sosial tu memang ramai influencer dah yang bagus buat awareness tentang literasi keuangan. Okey. So maksudnya ada yang keras, ada yang santai, ada yang cynical dan ada yang approach dia penyampaian mengikut target niche pendengar dia lah. So jadi orang nak dengar tu orang akan berminat untuk dengar sharing mereka tu. Perkongsian. Betul, macam Pak Yati sebut tadi tu, actually dekat online platform sekarang ni ramai dah pengaruh buat tentang kesedaran keuangan ini. Dan kita lah sebagai pendengar, sebagai pengguna media sosial tu, kita pilih yang mana yang dekat di hati. Yang penting bukan sekadar dengar, praktis lepas pada tu. Itu lebih penting. Okey Puan Yati, cara nak uruskan keuangan kita dah dengar, tips daripada Puan Yati. Cara nak kawal keuangan pun kita dah dengar, bagaimana kita nak berbelanja dengan penuh hemah. Dan sekarang ni kalau boleh saya nak minta Puan Yati share kepada kita semua pendengar berkenaan perkhidmatan psikologi. Yang terutamanya yang ada di Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM. Sebabkan Puan Yati, sekarang ni kalau kita lihat masih ada lagi wujud stigma-stigma takut, rasa malu nak berjumpa dengan pegawai psikologi, nak dapatkan perkhidmatan berkaitan dengan kesihatan mental. Sebabnya mereka bimbang, individu-individu ini bimbang dia bergila, dia ada masalah mental dan sebagainya. So Puan Yati rasa macam mana? Adakah betul kita ni ataupun individu-individu ni bila dia datang untuk mendapatkan perkhidmatan berkaitan kesihatan mental, mereka ini gila Puan? Okey, saya tak nafikan memang ada stigma masyarakat tentang perkhidmatan kaunseling yang masih menebal lah dalam diri mereka. So di kalangan anggota kesihatan pun masih ada stigma tu. Okey. So kami di unit psikologi kaunseling ni digambarkan seperti gimnasium minda. Maksudnya kalau badan sakit kita pergi hospital. Okey, kalau minda kita tak sihat, minda kita sakit atau minda kita berat, marilah datang jumpa dengan kami. Okey. So maksudnya kalau di KKM ni kita ada berapa lagi perkhidmatan yang saling melengkapkan antara satu sama lain. Okey. So mudah nak faham, saya berikan analogi begini. Okey. Counselling macam cermin. Maksudnya saya bantu anda lihat masalah anda dengan jelas dan contohnya masalah kerja, masalah diri, masalah keluarga. Kita cari jalan keluar sama-sama. Okey. So yang kedua psikologi klinikal macam pembedahan. Maksudnya mereka rawat gangguan mental yang lebih dalam seperti kemurungan atau trauma melalui terapi. Okey. So yang ketiga adalah psikiatri. Psikiatrik macam ubat, mereka adalah doktor lah psikiatrik ni, pakar psikiatrik ni. Okey, kalau kimia dalam otak kita ni tak stabil, mereka akan beri ubat. Okey. So kami di unit psikologi kaunseling ni adalah pintu pertama lah untuk akses kepada perkhidmatan berkaitan kesihatan mental. Okey, terutama rakan-rakan kita di fasiliti klinik kesihatan dan juga hospital. Jadi jangan ragu, jangan malu. Prosedur kami adalah PNC dan kami juga terikat dengan Akta 580. Okey, menarik tu Puan. Menarik kan, dalam kita nak memberikan perkhidmatan yang terbaik pada semua dalam nak menjaga kesejahteraan mental kita kan. Okey, jadi kalau dapat saya rumuskan daripada analogi yang Puan bagi tadi, yes, kaunseling tu seperti ibarat cerminan kan. Jadi psikologi klinikal ibarat bedah siasat lah untuk kita lebih mendalam lagi, dan psikiatrik adalah seperti ubat. Jadi bila kita bersatu, kita dapat memberikan perkhidmatan yang terbaik untuk holistik lah. Yes, holistik kan Puan. Jadi Puan, okey, Puan Yati boleh tak kongsikan sikit dengan kami macam mana untuk nak jumpa dengan Puan? Okay. Kalau di unit psikologi kaunseling, kita ada dua cara lah. Maksudnya sama ada walk-in ataupun ada rujukan daripada ketua jabatan ataupun rujukan daripada penyelia. Okay. Kalau walk-in tu boleh datang ke tempat kami, ambil appointment dan kita akan set appointment dan boleh jumpa pada tarikh yang telah ditetapkan. Okey, sesi kami adalah sesi yang santai je. Tak adalah macam pula baring atas sofa macam dalam movie tu. So sambil kita minum pun kita boleh buat sesi kaunseling. Okey. So untuk mendapatkan perkhidmatan kaunseling di hospital dan juga klinik kesihatan, hanya perlu dapatkan borang rujukan daripada pegawai perubatan di fasiliti kesihatan. Itu cara dia lah. Okey,
Okey, baik. Dengar tak tu para pendengar? Sebenarnya bila kita datang reach for help, kita kata bila kita rasa kita perlukan kepada bantuan, kita ada punya Zeminda tadi disebut oleh Puan Yati, dan actually kami sedia je membantu sebab kita nak bagi kesejahteraan mental terbaik lah untuk rakyat Malaysia secara generalnya. Dan tadi macam Puan Yati sebut, sesi kaunseling tu tidaklah seperti yang digambarkan oleh banyak cerita-cerita kena baring, kena hipnosis, kita dipukau, tak ada. Kalau tuan-puan nak rasa bagaimana kami membantu di dalam sesi kaunseling, jemput datang ke unit psikologi kaunseling, jangan malu, jangan segan. Kita perlu keluar untuk reach for help, jangan rasa ragu-ragu. Okey, insya-Allah. So Puan Yati, mungkin sebelum kita mencelik kita ni dah sampai ke penghujung podcast kita untuk siri kali ini. So mungkin Puan Yati boleh share anchor ataupun sedikit kata-kata keramat untuk kita simpan ni Puan. Kita nak tempoh panjang lagi ni. Ni baru tak bulan Februari. Banyak raya-raya lagi kita nak tempoh Puan Dan hari-hari mendatang dengan pengetahuan dan pengendalian keuangan yang lebih berhemah, kita nak berhemah tapi nak tetap berkaya. Silakan Puan. So nak dua-dua Okey. Okey, ingat je formula 3K. K yang pertama adalah kesedaran, K yang kedua adalah kawalan, dan K yang ketiga adalah ketenangan. Okey, kesedaran, tahu di mana setiap scene kita. Maksudnya kita tracking lah, kita buat catatan, sama ada dalam buku manual pun boleh, buku tulis, ataupun boleh gunakan handphone kita je lah. Ada orang suka letak dia punya spending tu dalam handphone saja. Saya rasa mungkin ada apps juga yang kita boleh tracking ke mana duit kita. Kan ada setengah tu saya tengok dia boleh bahagikan untuk makan berapa bulan ni, untuk anak berapa, untuk apa-apa semua dia ada dah. Okey. So maksudnya kita kena tahu duit kita ke mana. Okey. Money tracking lah kita panggil, okey, secara konsisten. Okey. So nombor 2, kawalan. Maksudnya bulan puasa ni bukan hanya kita ikat perut kita bukan menahan lapar, tapi kita cuba menahan nafsu kita daripada kita membeli belah, kita membazir, secara membazir lah, cerita dia membazir. Kalau benda tu perlu, okey lagi, tak ada masalah kan. Okey. So kita boleh cuba puasa untuk membeli belah tu banyak. Mungkin dulu kita selalu beli belah sebulan 10 barang contoh So bulan puasa ni kita cuba kurangkan jadi 5 barang sahaja. Tapi kita kena tanya, boleh ke bulan puasa ni 5 barang je kan? Mungkin boleh. Tapi kita kena tengok balik mana keperluan, mana kehendak. Okey. So yang ketiga adalah ketenangan. Maksudnya kita mengamalkan mindful spending. Bila kita buat mindful spending tu, kita akan tenanglah untuk berbelanja, dan kita rasa puas hati kita berbelanja untuk bulan tu. Mungkin bulan tu, bulan Ramadan ni, kita boleh tingkatkan dari segi sedekah kita. Mungkin tahun-tahun sebelum tu kita sedekah, tapi mungkin sedikit amount dia. So kita tingkatkan dari segi sedekah kita. Banyak channel dia sebenarnya. Sedekah tu pun boleh QR dah sekarang. Kan? Dah mudah dah. Tak ada kata kena pergi masjid, kena cari peti. Tidak. So sekarang QR pun ada. So kalau kita mencari, memang kita dapatlah benda tu. Okey. So akhir kata daripada saya, rancang keuangan dengan baik supaya kita mampu hidup dengan tenang. Sebab kita nak hidup ni lama lagi lah kan. Kalau panjang umur, macam mana kita nak hidup dengan lebih tenang di masa-masa kita dah warga emas tu kan. Okey. So maksudnya janganlah jadi hamba pada ringgit, biar ringgit yang menjadi hamba kepada kita. Terima kasih Puan. Jadi tuan-tuan puan-puan dengar tu, ingat 3K. Okey Puan Zu, ingat perlu ada, kalau kita sedar, bila kita sedar, kita dapat kawan. Bila kita dah dapat kawan, barulah kita rasa tenang kan. Okey, jadi Puan, kalau kita rasa berat sangat kan dalam pengurusan keuangan kita ni, jangan malu, jangan segan, sila jemputlah ke unit psikologi kaunseling. Pintu sentiasa terbuka untuk memberi perkhidmatan, untuk membantu kita dalam pengurusan. Terima kasih kembali Puan Yati atas perkongsian. So dengan itu, sehingga kita berjumpa lagi dalam siri podcast Santai Sri Serambi yang akan datang. Saya Zuhairah dan saya Rosmawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi.